Okay guys, hari ni kita bertemu lagi Kita akan memulakan battle menggunakan combo terbaru Combo terbaru daripada ahli Stingray, iaitu Abang Azman, Captain Stingray Tunjuk sikit bang, combo apa? Ya, itu dia. Nak tunjuk combo tak? Nak tunjuk tak? Okey, pusing kita tengok. Itu dia combo dia, iaitu okey bang, cakap bang combo apa? Okey, saya masih gunakan lagi disc 2S. Chassis. Chassis, sorry. Bukan disc pula. Okey, chassis 2S dengan driver Universe. Nak buka? Okey, kita buka. Kita tengok. Okey, ni dia. Dan juga 2S Mirage Fafnir. Nampak? Hari ni kita akan battlekan dia dengan beberapa B Mirage Fafnir. Okey, pasang balik. Kita tengok. Okey. Hari ni, okey, abang. Okey, hari ni kita akan battlekan dia Battle pertama kita akan battlekan dia dengan ni dia. Brave Valkyrie. Okey? Kita battlekan Brave Valkyrie. Kita tengok. Okey, ready Okey, ready. Salah pula. Okey. Ready. Set. 3, 2, 1, go. Shoot. Tu dia. Terkeluar terus Brave Valkyrie terkeluar terus. 2, 1, go. Shoot. Tu dia. Aku dapat tahu dia punya ni. 2, 1, go. Shoot. Dia kena push kat tengah. Dah. Okey. Okey. Untuk B yang kedua, kita battlekan dia dengan ni dia. Imperial apa ni? Imperial apa nama dia ni? Odin. Imperial Odin Blitz dan juga Reboot Dash. Okey. 1, go, shoot. Dia kena slow sikit tadi. 1, go, shoot. Burst Nampak ni, burst. Tak tipu punya tau. Jangan galing-galing, ni bukan galing-galing Ni ada banyak peminat ni. Banyak peminat ni. Judgment Valkyrie, Destroy Dash. This apa? Zero. Proof Okay. Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot. Sama-sama. Sama-sama tu. Sama-sama. 2, 1, go, shoot. Tu dia. Judgment Valkyrie terkeluar. Okay, untuk B yang keempat kita gunakan ni dia. Hazard Herbaeus. Okay. 3, 2, 1, go, shoot. Terus senyap. Senyap kena Hazard Herbaeus. Bahaya. 2, 1, go, shoot. Ini LED dia. Dia tak boleh ketuk Tengok. Tak, kalau kena ketuk. Kalau orang lain kena ketuk. Ketuk tergebang kan? Ya. Tapi Hazard Herbaeus dia tak tempat sebab dia serap. Dia serap serangan tu. Sebab dia ada spring tau. Sebab tak betul dia tak tergebang. Orang tak ada susah nak terbang keluar. Okey. Ada lagi stok Azek Avias ni layer. Siapa nak boleh beli. Azek Shah 69 Shopee. Shopee boleh order kat Shopee. Ada lagi ke kan? Okey, ada. Boleh. Boleh order dekat Shopee apa nama Shopee? Azek Shah 69. Itu apa nama dia tu? Beyblade Asas Original Yes. Alright. Kalau nak tahu ini owner dia Beyblade Asas Original. Siapa yang nak dapat giveaway tu boleh komen kat bawah. Yes. Okey, B tak akhir B tak akhir kita tu. Ni dia. Ni lagi satu. PP Purple PP Purple. Bukan galing-galing Ada apa nama dia ni? Chip. Level chip Ada level chip dalam hijau. Dan juga outer dan juga Volcanic Dash dah awaken bukan galing-galing Ready, set, 3, 2, 1, go, shoot. Tengok, pipi pun terkeluar lah. 2, 1, go, shoot.
kan tak keluar. Bayangkan volcanic. Ini volcanic juara tu. Pun payah nak menang. Habis lah. Ha. Habis. Volcanic juara tu memang kena hentam tu ni. Ada. 3, 2, 1, go shoot. Ni cantik. Kita nak tengok performance spin stealer dia kan. Spin stealer dia. Absorbing. Absorbing. Sebab keluarga Fafnir semua Boleh absorb. Oh, Macam mana tu nak kira? dia kira draw tapi tengok macam mana dia boleh standing dengan volcanic dash waken. Macam mana dia boleh standing dengan volcanic dash Boleh tahan okey? Okay. Okey. Nak buat big giveaway ke bang? Lepas ni? Ya. Saya sentiasa sokong Pontian Burst punya ni review. Dan sebelum ni pun saya sentiasa support. Dan untuk review ni giveaway dia. Oh, ada giveaway ni Yes. Kita dapat apa nama? Mirage. Mirage Fafnir giveaway Mirage Bukan yang ni yang box, yang dalam box baru. Baru itu dia dapat giveaway Mirage Fafnir. Siapa yang nak giveaway tu macam biasalah link cara-cara nak menyertai giveaway semua ada di description. Macam biasa follow Shopee Beyblade Asas Original AZ Shah AZ Shah 69. Follow Shopee tu. Kedua, like video ni dan juga subscribe dan juga like Facebook kami di Facebook Beyblade Burst Pontian. Okey? Okey, kita jumpa lagi bang. Okey, bye sikit bang. Bye sikit. Bye. Bye.